Kalau sebut je Maris, mesti kita terbayang planet merah yang sunyi sepi kan? Tapi macam mana kalau saya cakap, rahsia paling besar Maris sebenarnya bukan ke atas permukaan dia, tapi jauh di bawah tanah. Jom kita siasat sama-sama. Okey, bila kita tengok dari jauh, Marih ni nampak macam tenang je. Tak ada apa-apa. Tapi saintis-saintis kita ni, macam detektif angkasa lepas. Diorang tengah sibuk cari clue-clue tersembunyi yang boleh ubah semua benda yang kita sangka kita tahu pasal planet ni. Bila saintis tengok betul-betul dekat, diorang jumpa sesuatu yang pelik. Penuh dengan lubang-lubang misteri, bertaburan merata-rata. Lubang apa pula ni? Dan ini bukan kawah hentaman meteor biasa tau. Tak. Ini sebenarnya pintu masuk. Pintu masuk ke satu dunia lain di bawah tanah Marih. Satu rangkaian gua yang sangat-sangat luas. Jelas ada sesuatu yang besar tengah tersembunyi di bawah sana. Kat satu kawasan nama Hebrus Valleys je, saintis dah jumpa ribuan pintu masuk gua macam ni. Cuba bayangkan, betapa besarnya dunia bawah tanah yang kita langsung tak pernah tahu wujud. Okey, gua-gua macam ni ada nama saintifik dia. Dipanggil gua karstik. Senang cerita, ia sebiji macam gua-gua batu kapur yang kita ada kat bumi ni. Tahu kan, gua yang terjadi bila air sikit demi sikit makan batu selama berjuta-juta tahun. Proses dia mudah aja sebenarnya. Bayangkan ada air, mungkin macam sungai, mengalir kat bawah tanah. Lama-kelamaan, air ni akan hakis atau macam larutkan batuan sekeliling dia. Dan lepas berjuta-juta tahun, boom, terbentuklah gua-gua gergasi yang kita jumpa ni. Kan kita tahu, Marih ni sekarang kering kontang macam gurun. Habis tu, dari mana datangnya air yang banyak gila sampai boleh ukir beribu-ribu gua ni? Ini misteri betul ni. Jawapannya bukan pada masa sekarang. Kita kena patah balik ke masa lampau. Dan bukan sikit-sikit tau, kita kena undur masa 3 bilion tahun dulu. Masa tu, Marih adalah sebuah planet yang sangat-sangat berbeza dari apa yang kita nampak hari ni. Dan inilah dia, penemuan paling gempak. Gua-gua ni, inilah bukti paling kukuh yang kita cari selama ni. Ia mengesahkan yang Marih dulu pernah ada air. Dan bukan setakat lopak-lopak air tau, tapi mungkin sungai-sungai besar yang mengalir di serata planet. So, kenapa penemuan ni penting sangat? Okey, satu, ia bukti ada air. Tapi lagi penting, gua-gua ni mungkin pernah jadi macam tempat perlindungan semula jadi. Tempat untuk berlindung daripada radiasi angkasa yang bahaya dan hentaman asteroid yang kerap berlaku kat permukaan Marih dulu. Dan semua ni membawa kita kepada satu soalan yang paling besar. Kat bumi, mana ada air selalunya mesti ada kehidupan kan? Jadi, kalau Marih dulu penuh dengan air, mungkinkah ia juga pernah ada kehidupan? Mungkin jawapan yang kita semua cari-cari selama ni sebenarnya tersembunyi jauh di dalam gua-gua purba Marih.